Hai guys, korang yang masih mencari rumah di area Puncak Lap, ini adalah peluang yang terbaik untuk korang memiliki rumah banglo harga bermula dari RM530,000. Rumah ni, kalau korang tengok dekat sini, carport dia memang sangat luas tau. Boleh masuk dalam 3 biji kereta mungkin. Okey. Okey guys, jom kita tengok dalam dia guys. Okey, saya bawa korang tengok bahagian dalam dia. Okey, rumah ni dia punya bilik ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air tau. Saya lupa nak bagi tahu. Rumah ni adalah berstatus Malay Reserve dan individual title, which is korang boleh extend ataupun busway di mana-mana sahaja bahagian yang korang suka sebab dia individual title. Okey. Ini adalah dia punya master bedroom. Master bedroom dia dah memang attached sekali dengan bilik air. Korang boleh letak katil king ke, katil queen ke kat sini, ikut pada kesukaan korang. Jom kita tengok bilik yang nombor 2. Bilik nombor 2 dia guys, nampak tersembunyi sikit tapi sebenarnya dia ada. Okey, bilik nombor 2 dia dekat sini. Ini besar juga kan. Juga korang boleh letak katil queen atau katil king dekat sini. Mengikut pada kesukaan korang. Ini adalah bilik air dia memang sangat-sangat luas tau. Di antara bilik 2 dan bilik 3. Ini adalah bilik nombor 3 dia guys. Not bad. Bilik nombor 3 dia boleh letak katil queen atau katil single. Ikut korang lah. Korang suka katil yang macam mana kan. Mungkin untuk anak bujang korang ke, untuk anak dara korang ke. Wow, bahagian dapur ni kalau suri rumah tengok memang dia suka guys. Sebab apa? Memang agak luas juga. Korang boleh letak table L kat sini ataupun top cabinet grilling ni guys. Memang sangat cantik lah. Okey, jom kita tengok bahagian belakang dia. Okey guys, belakang dia ni kalau korang tengok, wow, memang ada ruang untuk korang bercucuk tanam. Seperti korang tengok kat situ ada pokok. Korang boleh lah letak pokok macam-macam kat belakang ni. Korang boleh buat store ke apa ke kat belakang ni, ikut pada kesukaan korang lah. Okey guys, okey, rumah ni kalau korang nak, korang boleh PM saya atau klik link di bawah. Saya akan bantu korang untuk memiliki rumah impian ni. Okey, apa-apa pun kontak saya. Okey.